Mungkinlah FK yang pertama di Malaysia pasang dengan rim NE24. Memang 99% owner FKA dia takkan pakai 20 inci atas kereta dia. Sebab apa? Tayar sangat nipis dengan juga sangat keras dibawa. Performance pun tak berapa cun sangat. So hari ni Kedai Wan Cina datang sebiji kereta FK, dia nak tukar rim 18 inci. 18 inci boleh menaikkan prestasi kereta dia dengan juga mencantikkan kereta dia lagi. So rim yang dia pilih hari ni memang sangat istimewa. Korang tak pernah jumpa atas FK. Okey, dia adalah rim yang nampak macam GT, masuk kereta memang cun. Tambah lagi stiker Gran Turismo ke apa dekat sini kan, memang cun-cun gila. So hari ni Wan Cina nak tunjuk rimnya adalah NE24. okey. So korang boleh nampak rim ini atas kereta FL5 saja. FK rasanya Wan Cina belum pernah lagi tengok rim ni atas kereta FK. Perbetulkan jika salah, tetapi ini mungkinlah FK yang pertama di Malaysia pasang dengan rim NE24. Memang style guys. So ini adalah rim forge daripada jenama Race Forge. Kita tahulah dia paling ringan dengan juga paling tahan. Okey, nampak warna dia adalah matte gunmetal. Pasang dengan kereta putih ni memang cun. So jom kita tengok hasil dengan juga proses pemasangan untuk NE24 ini atas tayar RE71 RS dengan FK ni macam mana guys. Korang cuba tengok betapa cantik NE24 ni atas kereta FK ni. Sebelum ni korang cakap TE37 memang king untuk FK kan. Dia rasa NE24 ialah king untuk kereta ni. Memang cantik gila, kita boleh nampak pigment dia sangat cun untuk FK. FK ni pun dah lowered dengan spring. Memang cantik lah. 9.5 offset 45. Memang cun gila. Petak-petak pigment dia dengan tayar RE71 RS. So itu saja untuk mereka ni. Kalau korang suka mereka ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok khususnya. Macam biasa, channel ni Kedai Wan Cina. Thank you guys.